Mana-mana budak Wattpad tu? Daripada korang ambil 150cc, baik korang ambil ni 250cc tau. Lagi satu, lagi murah daripada korang punya R15 tu. Ini dia CF Moto 250 SR Lite. Motor ni enjin dia 249cc, dia menghasilkan 27 horsepower dan 22 Nm of torque. Untuk top speed dia pula, dia boleh pergi sehingga 150 km/jam. Untuk bahagian design, walaupun motor ni harga bajet, tapi dia lebih nampak premium, lebih nampak sporty. Bodi dia pun tak lebar, nampak tirus. So, boleh potong angin punya. Bahagian fairing dia pun ada carbon, tapi kopi. But okey apa? Untuk tangki dia pula, korang boleh isi sehingga 12 liter. Dan motor ni juga, dia ada 2 channel ABS dan 2 riding mode juga tau. So, kalau korang berminat dengan CF Moto 250 SR Lite ni, jangan lupa untuk terus apply now dekat bio saya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.